Hai para penonton, saya Dr. Refati Ramaswamy dari Hospital Apollo Secundrabat. Anda semua tahu apa itu histerektomi atau pembuangan rahim. Izinkan saya bercakap tentang pelbagai cara bagaimana rahim boleh dibuang. Terdapat banyak kaedah untuk membuang rahim. Jika rahim telah turun, menjadi longgar dan keluar dari bawah, maka cara yang betul untuk membuangnya adalah dari bawah dan ia dipanggil sebagai histerektomi faraj. Ini adalah salah satu pendekatan yang paling mesra pesakit untuk pembuangan rahim. Selain membuang rahim, struktur-struktur bersebelahan yang telah menjadi longgar juga akan diketatkan. Ini dipanggil sebagai menyokong lantai pelvis dan perineum supaya seluruh kawasan tersebut menjadi lebih kukuh. Pendekatan lain ialah histerektomi laparoskopik, iaitu membuang rahim dari bahagian abdomen menggunakan potongan yang sangat halus, kira-kira setengah hingga 1 sentimeter. Kemudian, jika rahim terlalu besar dan jika histerektomi laparoskopik dianggap tidak boleh dilakukan, maka pendekatan tradisional yang telah dilakukan selama bertahun-tahun dipanggil histerektomi terbuka atau histerektomi laparotomi, di mana lapisan dinding abdomen dibuka dan rahim dikeluarkan dengan tangan kami. Sudah tentu, terdapat satu teknik yang lebih terkini untuk histerektomi yang dipanggil histerektomi robotik, di mana robot membantu pakar bedah untuk mengeluarkan rahim. Setiap kaedah ini mempunyai kepentingan tersendiri dan masing-masing adalah yang terbaik dalam situasi tertentu. Jadi apa yang menentukan jenis histerektomi yang perlu dilakukan? Ia bergantung kepada jenis rahim, jenis masalah dan kemahiran pakar bedah. Kita perlu menggabungkan semua faktor ini dan memutuskan pendekatan yang paling sesuai untuk anda. Saya tidak akan mengatakan bahawa satu pendekatan lebih baik daripada yang lain. Setiap satu adalah berbeza. Seperti mana anda ada peranan untuk periuk tekanan. Anda juga ada peranan untuk memasak menggunakan kuali. Anda ada peranan untuk ketuhar gelombang mikro. Anda ada peranan untuk periuk nasi. Anda perlu menggunakan setiap satu dengan bijak. Begitu juga terdapat pelbagai kaedah dan kita harus menggunakan setiap kaedah ini dengan cara yang betul. Terima kasih rakan-rakan.